Adalah, adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar kan, kasar. Tapi apa ni? Ada dua ni. Tak tahu mana satu. Abang lepaskan ni dulu. Oh, yang ni geng, yang ni. Yang panjang ni geng. Yang panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sikit. Kecil sikit. Double strike geng, double strike. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Slow Dah. Apa khabar korang semua? Okey, saya doakan korang semua yang nonton video ni sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini saya turun ke Pampasir untuk mencari laut lah di sini. Dah lama tak turun sini. Hari tu last turun tali mancing. Sebab diorang tengah buat kerja kat sini. Lepas tu dengan pam kat sana tu apa ni, pulau pulau kat sana tu diorang tara banyak kapal itu. Memang tak boleh lah, tak boleh mancing. Okey, saya turun untuk cuba nasib. Tapi hari ini air terlampau surut lah. Air terlampau surut. Nampak tu, surut, memang surut, kau-kaunya surut. Tapi cubalah, cuba nasib. Tengok sana pun nampak apa? Nampak pulau. Orang tu boleh berjalan kaki. Tak tahulah. Ada rezeki adalah. Harap-harap adalah. Okey. Saya nak saya tak dulu. Teruskan menonton. Ya geng. Biasalah. Kat sini saya mencuba dengan dadak dan juga pelet. Kita tengok apa hasil nanti. Harap adalah hasil yang manis-manis. Ini Pampasir jalan satu je lah. Satu dua. Sana satu lagi. Yang belah sana tak jalan. Belah sana cuti kot. Kat tepi tu pun ada orang mancing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai tak izin. Panas betul lagi ni. Panas. Jam. Belum pukul 9. 8.58. Datang lewat sikit tadi. Dan 8.30 sampai sini. Okay, balik nanti dalam bukan pukul 12 macam tu lah. Macam biasa lah. 9, 10, 11, 12. Bukan 3 jam. Bukan 3 jam. Lepas tu nak balik ambil anak. Okay, jom lancarkan lagi. Goyang ni tadi kan. Tali pun dah kendur. Mecek. Harap adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ni. Alah ringan. Kosong lah, kosong. Kosong habis. Sunyi sekali je usik ni tadi, tapi tak dekat. Pakai pelampung Tengok anak-anak ikan. Anak-anak ikan datang mengerumungin pelampung tu. Kira macam ikan selangat. Selangat pula apa? Bukan selangat. Ikan seluang. Selangat pula.
sejam kan. Seekor pun tak ada. Ada usik tapi tak lekat. Ada sekali usik. Alah, ada kayu lah pula datang kat pelampung ni. Pelampung ni pakai jaring sebenarnya ni. Tak ada usik-usik. Tak kena kan? Try lagi. Alah. Ada. Terik kan. Andai kata tak ada payung ni, gantung saya. Alhamdulillah ada payung ni. Kuranglah gantung ya. Ada. Ini payung ni saiz 2.2, saiz paling kecil lah. Saya beli ni sebab mudah untuk bawa. Tengok, saya boleh tedur di bawah dia. Tenang kan? Soalan ketinggian pun baik dengan saya. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ke? Kasar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ya Allah. Masih ya Allah. Saya sekasar lagi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Ni dia senyap je. Dia tak ada ambil. Ni tuan tengok. Apa ni? Tali kendur. Jadi cek umpan. Ada makan geng. Alhamdulillah. Dia dah mata kai dah pintar dah. Memang tak boleh lepas lah. Alah. Ambil plier jap. Memang terbaik. Terima kasih ya Allah. Tengok saiz. Ada bunyi kan? Tapi tak tahu mana dah. Mana senyap. So, ada dua ni. Tak tahu mana satu. Lepaskan ni dulu. Yang ni geng, yang ni. Yang panjang ni geng. Yang panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ke? Oh, ada. Ada, alhamdulillah ada. Alhamdulillah, kecil sikit. Double strike gang, double strike. Boyak mulut geng. Boyak mulut.
Cik baik. Basah. Tak apa. Janji ikan dapat. Oh, alhamdulillah. Seekor lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saiz padu. Kuat lagi ngelupo yang. Saya dah besar kan. Memang kuat dah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ada lagi. Kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung kan. Saya macam ada juga. Apa? Temperas. Temperas. Kalan jugalah. Tak lampam punya. Alah. Sangkut kat sini geng. Ini sangkut perut geng. Ada terbenam geng. Mana ni? Oh ya perutnya geng. Aduh. Dia hidup kan ni? Kita masuk sini dulu. Tak mau lah geng. Perut dah tebu apa ni? Koyak dah geng. Lihat lah. Nampak ikan seluang. Tak nak buka dah pula. Saya sekali lagi. Memang tak mau lah. Masuk sini lah boleh. Tambah lauk. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lampung ni tadi dia hanyut bawah pipe tu geng. Angkat. Rupanya ada isi. Alhamdulillah. Ada geng. Punya panas geng. Sekarang pukul apa dah? 11.21. 11.21 geng. Panas. Haju dah lenjen dah. Saya rasa biar 4 pancing lah kot. Yang pelampung tu saya nak simpan lah. Start lah dah. Turun naik. Tinggi, air cetek. Tapi alhamdulillah lah. Kepenatan tu dibalas dengan diberikan strike. 3 ekor saiz kasar, 2 ekor saiz kecil lah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak tak muka letih? Memang letih tu. Panas. Okeylah, saya nak cukupkan setengah jam lagi. Lebih setengah jam lagi untuk pukul 12. Tapi kalau saya tak larat, saya semua pukul 12 cabut lah. Sebab target pun dah dapat. Alhamdulillah. Cuma nak tambah-tambah lagi lah. Teruskan layan video ini kepada korang yang sentiasa support saya ucapkan jutaan terima kasih kami terbaik. Kepada yang baru jumpa channel ni, yang belum subscribe, bantulah menekan button subscribe bawah tu. Setiap subscribe korang amatlah saya hargai, amat bermakna bagi saya. Okay geng, teruskan menonton.
Ada lagi setengah jam. Ada mancing kat ujung tu masih ada lagi. Masih tak berganjak. Sehingga banyak ikan di situ. Tak pengudang di situ. Nak pergi sana rumput kan. Kalau buat satu dua rut, lepas tu umpan saja, boleh lah. Kalau nak bawa Jamil ni dengan payung, tak payahlah. Letih. Kita parking pun jauh sana, belakang motor. Bertambah-tambah panas geng. 12 1 minit. Nampak? Tak nampak ke? Okay, 12 1 minit. Nak hijau geng. Dah. Macam tak semangat. Macam tak semangat nak simpan rut ni. Dengan hangatnya. Ada. Tapi nak kesimpan juga. Ada setengah jam lagi. Ada setengah jam lagi untuk nak ambil anak. Setakat ni senyap. Last tadi lah. Last tadi strike 2 ekor tadi. Lepas tu senyap. Lepas tu tak tahu lah. Lepas tu tak tahu ikan mana. Ikan seluar banyak. Untuk main depan-depan ni. Lompat-lompat. Kasih ikan pun dah tak larat kot. Balik rumah kot. Yalah, saya nak kemas tu. Kejap lagi saya buat bersih. Alhamdulillah, hari ni ada manis-manis. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikan rasa yang padu kepada saya pada hari ni. Okay. Syak kemas-kemas tadi 12.24. Belum lagi. Ikan tak ambil lagi. Ikan pun nak ambil. Okay. Alhamdulillah lah. Dah beberapa kali datang, hasil tak seberapa. Lepas tu lah datang tak boleh mancing. Hari ni alhamdulillah diberikan hasil yang padu geng, padu. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga bila waktu pun dapatlah saiz macam ni. Ada. Alhamdulillah. Kan senang dapat macam ni. Alhamdulillah. Okay geng. Cukuplah setakat ni video untuk kali ni. Kepada korang yang menonton video ni sampai habis, saya ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik. Hanya Allah saja yang dapat memandang jasa baik korang. Dan juga kepada yang dah subscribe, yang like, juga saya ucapkan jutaan terima kasih. Yang dah menonton sampai habis, yang dah like dan subscribe, amat saya ucapkan jutaan terima kasih. Kepada yang belum, yang baru jumpa channel seluruh dah ni, bantulah dengan tekan button subscribe bawah tu. Button tu free ya, tekan je. Juga button like, free juga. Betul, boleh komen, nak komen insyaAllah. Ada masa free saya akan balas. Okay guys, jumpa lagi di video akan datang. Semoga dapat strike yang padu-padu macam ni, atau lebih baik lagi. InsyaAllah kita berusaha. InsyaAllah adalah hasilnya. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.